gila-gila. Setuju dengan saya? Setuju. Kalau kita buat kerja yang biasa-biasa juga dan kita akan dapat. So hari ini, tuan-tuan dan puan, tidak dengan saya ini. Okay. Hari ini kita berpeluang bersama Kedai Emas Sri Semantan. Tuan-tuan dan puan telah mendengar sendiri apa kelebihan yang ada di Kedai Emas Sri Semantan. Dan boleh berfikir secara rasional, bukan berfikir secara emosional. Dalam ketidaktentuan ekonomi sekarang, tuan-tuan dan puan. Okey? Sekarang sebenarnya kita sedang bergelut. Setuju dengan saya tak? Bergelut dengan ekonomi. Kita sedang berjuang, tuan-tuan dan puan. Bukan berjuang memegang senapang. Kita berjuang tentang ekonomi. Setuju dengan saya? Ramai pada hari ini sebelum mereka menganggotai Kedai Emas Sri Semantan ini, mereka adalah seperti kita. Saya juga pada asalnya seperti anda, tuan-tuan dan puan-puan, merintih. Ya? Sedih kalau saya nak kisah dan ceritakan kisah saya sebenarnya. Sebelum bermulanya saya bersama Kedai Emas Sri Semantan, malah mungkin sejarah saya lebih teruk daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau biasa orang tak bayar duit api 2 bulan, itu biasa. Saya hampir 2 tahun, 3 tahun tak pernah bayar sekali pun duit api, tuan-tuan. Kalau sekali 2 kali kena potong, itu biasa. Dalam setahun saya 10 kali kena potong api. Ini kisah benar, tuan-tuan dan puan. Kisah benar. Okay. Habis segala mak nenek dalam phone number.